Hai guys, Assalamualaikum. So video vlog kali ni aku cerita macam video aku memang ringkas gila lah, sebab aku tak sempat nak record betul-betul nak buat vlog cakap depan kamera, sebab aku memang enjoy gila bila datang sini. Memang best. So macam korang tengok dekat video ni, ini adalah dipanggil zip coaster. So zip coaster ni dia macam roller coaster, tapi roller coaster versi tergantung dengan tali besi. So zip coaster ni ambil masa dalam, aku rasa dalam masa macam 3 minit macam tu. Dia best lah. Dia mula-mula dia tenang je, tapi lama-lama kau tergoyang macam tu sampai kau rasa macam pening sikit. So lepas pada zip coaster, kita orang jalan-jalan, kita orang pergi ke Flying Lemur. Flying Lemur ke, betul aku sebutan dia Flying Lemur ni, dia macam aktiviti macam Flying Fox. Dia ada 3 checkpoint. So ya, tadi aku dah pusing. So lepas habis permainan Flying Lemur tu, korang boleh turun guna sky slope ni. Tapi kita orang tak naik sky slope ni. Last kali kita orang jalan kaki je, sebab orang ramai sangat. Lepas tu kita orang main apa nama ni, slingshot. Slingshot ni dia sekejap je. Dia yang lamanya sebab orang ramai. So kalau nak main slingshot ni, tunggu biar orang beredar, main pergi tempat lain dulu. Aku cadangkan pergi waktu petang lah, sebab waktu petang orang dah nak pergi ke waterpark, aktiviti air semua. So tak payahlah beratur. And then kat sini pula kita orang pergi ke apa, TB race. TB race ni pemain dia macam ni lah, sekejap. So kita orang akan duduk atas pelampung ni. Nampak pelampung? So time ni aku suruh member aku lah, nama dia Syam. So dia pegang kamera, sebab dia stay dekat paling depan sekali. Sebab aku duduk bahagian belakang, sebab dia paling berat. So dia duduk kat depan lah. So to be race ni, dia memang tak lah, bagi aku memang best gila. Sebab dia laju, nampak betapa lajunya. Dan kita orang memang yang jantan-jantan ni pun menjerit tengok dunia. Bila nak TB race ni, aku rasa tak lama pun, dalam 2 minit je, tak lama pun. So next activity, kita orang naik apa, gelosok air. Yang ni gelosok, dia ada 2 jenis. Satu gelosok paling panjang di dunia, dan yang masa aku naik ni gelosok biasa je lah. Yang ni pun rasa panjang juga sebenarnya. So gelosok ni aku repeat sampai 2 kali. Yang ni time kali kedua aku naik seorang lah. Yang ni aktiviti panggil super lupa. Super lupa ni memang buat rasa kau macam hilang nyawa sekejap. Dia memang seronok lah. Dia punya kepantasan masa kau drop jatuh tu, sampai aku takut nak shoot dari atas. Sebab tu lah aku tak ada video, tapi aku naik juga sebenarnya. Okay, time ni kita orang tengah tunggu depan basket apa tah dia tampung air. Nampak basket tu?
So kita orang tengah tunggu air tu sampai penuh lah. Lepas tu nampak dah penuh, dia tumpah ke depan. So seronok lah, gelak-gelak. Ni lah tempat untuk naik the longest gelongso di dunia. Nampak 1000 meter lebih. So masa naik gelongso ni, dia ambil masa sampai, kalau tengok video aku, dalam sampai 3 minit juga naik gelongso ni. Dia punya jauh tu sampai kita orang rasa macam bila lah nak habis. Padahal 3 minit je kan. Tapi yelah, sebab tak pernah naik gelongso yang paling panjang di dunia, dia rasa macam jauhnya nak sampai kan. Tapi seronok lah. Gila tak seronok kan. Bagi aku, kalau korang datang escape ni, korang kena try benda ni. Sebab benda ni viral tau. Kalau viral, orang akan tanya korang pernah naik tak gelongso tu. So bila korang dah naik, korang boleh cerita lah yang korang pernah naik gelongso paling panjang di dunia. Korang macam boleh bangga lah macam tu. Okey, ni pertandingan siapa terjun paling style. So siapa yang menang nanti, diorang akan dapat sijil. Okey, lepas tu last activity, aku lepak-lepak dekat kolam ni yang dipanggil wave ball.